Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ni yang ini memang baik lah. Okay, aku dah siap pasang dah untuk bahagian head block semua lah. Dan kemudian kalau korang tengok dari sini penuh dengan barang purple. Aku rasa macam wow. Jadi untuk kali ni engine ni boleh dikatakan fully Red Leo dan ESR, dan ada barang sikit-sikit yang aku pakai, barang Tobaki, dan ada sikit barang Taicom lah yang aku ada. Okay, jadi untuk Tobaki pun terima kasih sebab sponsor. Okay, jadi full spec, walaupun full spec Red Leo, tapi video ni tetap ada collaboration dengan Tobaki. Sebab apa aku cakap ada collaboration dengan Tobaki? Okay, sebab apa? Full bearing engine aku pakai daripada Tobaki, oil pump daripada Tobaki, dan plug pun nanti akan pakai daripada Tobaki. Lagi timing gear NLK yang itu memang aku dah beli, dan kemudian timing chain semua Tobaki. Okay, magnet Tobaki, kalau kau tengok daripada sini, ini pun Tobaki. Dia punya gigi belakang magnet tu pun Tobaki, starter Tobaki, banyak barang Tobaki juga ni kira collaboration lah antara Tobaki lah dengan aku. Okay, dan kemudian untuk bahagian-bahagian lain, kalau korang tengok daripada sini, blok 85 head 2831. Okay, kita dah siap tanpa potting yang ni aku buat tak potting dulu, dan kita nak tengok berapa hos yang boleh keluar tanpa potting. Okey, dan kemudian nanti kalau dah potting, nanti kita tengok berapa beza hos yang keluar dengan tuning degree yang sama, apa semua cam yang sama semua. Cuma kita nak potting je, nanti kita tengok berapa beza yang boleh keluar power. Okey, kemudian ini dia clutch daripada yang ini Boy Ho sponsor. Thank you Boy. Ini Boy. Yang ini barang-barang purple banyak Boy sponsor lah. Yang ni Boy. Cover head atas ni pun Boy. Boy Ho ni dia ada kedai motor dekat Tanjung Karang, KB Motor. Okay, korang boleh support lah Boy Ho. Okay, thank you, credit to Boy Ho. Terima kasih sebab sponsor. Dan kemudian untuk yang ini memang aku dah siap ada. Ini trumpet aku tak pernah pakai, dan tengok-tengok sukat-sukat pula, ngam-ngam pula dengan throttle body SW. Macam biasa video aku terpadam lah sebab storage aku dah full. Maknanya aku rasa kena beli handphone baru aku rasa. Dah banyak sangat barang-barang dalam handphone ni. Jadi untuk throttle body SW tadi kita sambung SW, dan dia punya TPS ni aku pakai ESR. Sebelum ni memang aku dah ada ESR punya TPS. Aku terus masuk aja. Barulah full ESR Red Leo kan. Orang cakap banyak daripada luaran. Okay, kemudian untuk bahagian-bahagian lain aku rasa tak ada apa dah. Oil pump Tobaki. Okay, cuma oil pump Tobaki ni aku tak pasti. Yang V2 ni dia tak ada bagi, dia macam ada bush tau. Kalau sebelum ni, yang ini dia tak ada bush, dia terus ke dalam. Jadi aku nak try tengok macam mana. Okey tak okey. Itu saja. Tapi tak kisah pun sebab dia big, memang racingnya. Dan kemudian kalau kita tengok belah sini pula, okey, water pump aku jumpa dalam store tadi, yang barunya tak pernah pakai lagi daripada Taicom. Okey, Y15 nya. Itu aku dah ambil lebih. Okey, sebab yang sebelum ni untuk ESP aku pakai LC, dan memang aku ambil spare untuk Y15 nya. Dan masa ni lah dia nak pakai. Okey, ni dia. Dan untuk benda-benda lain lagi, kalau korang tengok daripada sini, oil seal apa semua aku tak pasang lagi. Okey, oil seal. Kemudian untuk injector, okey, injector aku gunakan injector 450cc AMC punya. Yang ni AMC. Okey, 450cc. Memang betul lah spek motor ni 459, tapi boleh je 450. Okey, sebab full pump kita 480. Okey, boleh support lagi sikit. Okey, cuma aku tak pasti sama ada pakai satu injector ataupun dua injector lagi bagus. Tapi aku pakai satu aja. Boleh je pakai double injector lagi. Okey, lagi senang nak setting. Kalau tak ada injector besar, tapi ni ada jual injector besar, aku pakai je. Tetap sama je. Okey. Kemudian untuk cover head ni dia aku tak pasang lagi. Dia punya conek tu apa benda tah. Ini okey, untuk bypass aku tak pasang lagi. Dan ini memang mana yang ni Taicom punya adalah aku, warna purple ni. Taicom punya rasa aku. Okey. Untuk casing belah ni lah, belah clutch, untuk tutup minyak hitam, tapi kita tak pasang lagi. Nanti aku pasang yang ni. Barulah full purple. Memang ngam-ngam purple. Taicom pun keluar colour sama kan. Okey, jadi itu saja untuk sekarang. Kita tengok kejap lagi pula apa yang aku akan sambung lagi. Mungkin aku nak gantung enjin kot kejap lagi. Cuma ini ada sikit-sikit barang lagi lah. Yang kita nak pasang macam oil seal apa semua, cover magnet, cover clutch tu. Kita tengok kejap lagi, insyaAllah. Aku dah gantung enjin kejap lagi, aku buat video lagi lah. Kita tengok apa lagi yang tak kena, apa lagi yang aku betulkan apa semua.
InsyaAllah kita stay tune. Kita standby kejap lagi. Tak lama dah enjin ni. Memang akan siap lah nanti. Standby. Jom jumpa kejap lagi. Okey geng, jadi alhamdulillah ni dah malam dah sebenarnya. Okey, aku dah siap pasang. Okey, dah siap gantung enjin lah. Okey, jadi untuk penggantungan enjin ni aku tak ada dah tunjuk macam mana aku nak gantung enjin apa semua. Itu ramai orang dah tahu, cuma nak tengok apa barang yang aku pakai lah. Jadi untuk cover clutch EXR ni, okey, ni dia cover clutch EXR ni. Aku ingat dia guna skru Allen key yang jenis timbul tu atau macam skru 8 ni. Rupanya dia bagi skru Allen key yang jenis ke dalam ni. Okey, pakai macam tu. Aku ingatkan untuk rebate, rupanya memang untuk casing ni, tutup ni. Jadi dah siap pasang lah ni apa semua. Dan untuk TPS pun aku dah ikat dah. Okey, dah dapat skru, dah ikat. Dan kemudian pelak aku gunakan Ultra Iridium daripada Tobaki yang ni. Okey, Ultra Iridium. Okey. Dan untuk radiator aku ada dapat radiator daripada Tobaki macam motor bini aku ni, macam ni yang jenis besar ni. Tapi dia tak lepas nak masuk sebab sangkut kipas dengan ni lah, sebab kita darjat tinggi kan. Jadi untuk radiator aku pakai yang radiator standard dulu, sementara aku nak beli radiator lain lah nanti. Tapi tak ada radiator Tobaki besar sangat. Dia kena yang kecil sikit. Mungkin kena cari lah radiator yang tebal sikit dan dia kecil lah. Okay, dia tak besar lebar ke bawah. Okay, jadi kena pakai yang lain lah. Kalau pakai yang ini pun boleh je sebenarnya, cuma nak kena top up air coolant selalu lah. Dan kipas dia kecil tu masalah dia. Tapi boleh je sebenarnya kalau nak pakai, sebab aku dah tak pakai thermostat. Jadi suhu enjin tu dia akan turun juga, tak ada masalah. Dia turun cepat dan dia tak terlampau naik tinggi. Sebab yang ni dah tak pakai thermostat. Okay, lain untuk okey, aku nak cerita tentang ni. Ni aku dah potong dah potong sebab tak lepas nak masuk. Jadi aku ikat bracket 88 lah. Daripada belah sana dan belah sini. Agak-agak kuat lah. Kalau tak kuat, pening kepala ni. Ikut kan kena tebal lagi ni. Tapi tak apa, kita try je ikat ni dulu. Untuk dyno kita tengok ada gegar tak. Okey, kemudian untuk lain-lain ni, skru dah ikat. Starter aku pakai starter Tobaki. Ni dia. Kemudian untuk pipe sambung macam biasa lah. Ni yang ini Y15 punya. Dia bukan yang apa tray LCU tak, dia tray Y15 punya. Okey. Jadi masuk aja macam biasa dan ni lah clip wire apa semua. Ini dah masuk semua. Okey, untuk sini pula, okey, dia banyak benda. Okey. Dekat sini pula kau kena asah sini. Aku asah sini untuk masukkan ni lah pipe hose minyak ni. Kalau tidak dia tak lepas, dia sangkut dekat body tu. Ni kena asah sikit. Sebab kita dah jet tinggi, dia dah head block dah ke depan sikit. Jadi dia kena juga belah sini lah. Belah sini memang kena asah. Kemudian kita tengok belah sana pula. Kita sambung. Allah Akbar, penat bang. Duk gantung enjin apa semua siap daripada tadi kan. Kabel throttle semua dah masuk. Okey, ni bahagian water pump. Dan ini untuk dia punya hose bypass lah. Hose bypass aku dah ikat dan kita bawa wire ni ke tepi ni lah. Kita masuk ke sana. Kemudian apa lagi aku nak cerita yang ini jangan lupa pasang. Ni dah pasang dah. Ini untuk sensor gear. Okey. Sensor gear lah N12345. Ni yang nyala kat meter ni lah benda ni. Okey. Kalau meter korang tak nyala, kena check balik benda ni. Okey. Kemudian kita tengok lagi bahagian apa apa benda ni? Speed sensor, pastikan sambung, jangan tak sambung. Okey. Lagi untuk belah sini kau tengok aku buat ni bracket ni guna 88 juga. Okey, ni dia punya hose, ni bracket aku buat. Kalau tidak nanti dia tolak ke depan sebab kita punya kabel kelas tu menolak benda ni. Okey, jadi pakai bracket ni aja. Fork kena turun lagi ikut ni. Ni aku rasa macam tinggi, tapi tak apa. Untuk first kita pakai aja dulu, nanti aku turun lain. Yang ni ECU Red Leo aku dah masuk ECU Red Leo V Racing. Okey. Yang ni Red Leo V Racing ni, okey, aku dapat daripada Boyho juga. Okey. KB Motor Tanjung Garang korang boleh support lah. Sebab Boyho dia sponsor aku ingatkan balik lah. Okey. Boy ada sponsor aku ni. Okey. ECU, cover head, lepas tu clutch one set, lagi exhaust Red Leo. Boy sponsor yang tu.
Dan kemudian apa barang lagi aku lupa dah. Ada 1-2 barang lagi. Aku dah lupa dah. Jadi itu antara yang boy sponsor lah. Yang lain semua aku beli sendiri dan memang guna duit aku sendiri lah yang ni. Tak ada sponsor mana-mana. Proto body apa semua beli sendiri. Head block apa semua beli sendiri. Crankshaft, statik apa semua modal sendiri lah. Yang ni tak ada sponsor sangat. Ada sponsor pun sikit-sikit aja. Sebab kawan-kawan kadang-kadang kan, ya kita tolong promote kedai dia orang sponsor barang. Jadi untuk bahagian bawah seat, kalau korang tengok dari sini, kotak ni aku potong untuk simpan barang. Senang. Aku suka style macam ni sebab motor bini aku pun aku buat macam tu juga. Okay. Boleh letak spana apa semua sini lah. Ikutkan tinggi sikit pun tak apa, lagi elok. Sebab dia ada cover tepi ni. Tapi aku dah terpotong banyak. Tapi tak apa lah, boleh je ni. Tak ada apa masalah. Yang penting boleh lah sikit-sikit barang. Okay. Yang ini kapasiti dia kecil. Okay. Yang ni dah buang lah. Okay. Jadi itu saja untuk sekarang. Kalau kita tengok daripada sini, start meter. Nampak? Full pump jalan. Full pump bunyi. Okay. Lepas tu kita tengok. Okay. Nampak? Starter boleh pusing lagi. Tak ada apa masalah walaupun piston 85. Cuma untuk piston 85 ni, apa yang kita kena buat dengan starter ni, aku akan tambah lagi mungkin wire negatif, wire earth. Okay. Lepas tu lagi kita kena charge balik bateri untuk bagi betul-betul kuat. Ataupun kalau kata dia tak boleh nak support untuk start mula tu, sebab ni sebelum dyno kan, sebelum dyno minyak apa semua tak tune lagi. Okay. Kita kena support 2 bateri untuk bagi hidup dulu. Ataupun kau guna tayar. Okay. Itu style aku lah. Okay. Kemudian untuk rim apa semua aku akan spray balik. InsyaAllah spray tu dalam next part lah. Next part akan ada siap bagi lah motor ni. Cuma untuk part sekarang ni dia banyak agak sambung juga lah. Okay, korang tengok kat sini. Bergabuk teruk lah ni motor ni. Dah lama sangat parking. Kita tengok sikit kelas EXR. Okay. Aku tak boleh. 1 jari aku tak boleh. Dia 2 jari lah lebih kurang. Tapi kalau tengok bos adik punya apa review, dia kurang 1 jari je. Aku tak tahu aku ada silap pasang ke apa. Tapi aku rasa 2 jari tu okey lah. Ni tak ada keras sangat lah. Bagi aku tak ada keras. Sebab kelas EXR lagi keras. Kelas EXR lagi keras. Kelas bini aku pun lebih kurang. Tu bunyi tu dia punya ni kabel dah nak putus. Tapi kelas ni okey lah, lembut lah. Kelas EXR ni okey lah, sedap. Okay, cuma takut slip aja. Sebab ini dah piston besar sangat. Aku takut slip lah. Tapi tak apa, kita cuba dulu. InsyaAllah kalau okey lah. Kalau tak okey, mungkin kita kena tukar spring lagi lah. Ataupun lee lagi, kita bagi 7 keping. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. InsyaAllah soon akan ada video baru lagi. Kita akan ada untuk part luaran pula lah. Ini dah gantung enjin. Aku anggap dah macam dah settle lah untuk motor ni. Cuma kita nak bawa pergi dyno, nak masuk minyak hitam. Lepas tu nak masuk air coolant. Tinggal nak masuk minyak hitam dengan air coolant lah. Lepas tu nak siapkan rim apa semua. Siapkan untuk motor ni boleh bawa on the road dulu. Tayar apa semua lah. Jadi itu saja untuk sekarang. InsyaAllah kita sambung next part. Dengan luaran pula lah. Untuk enjin kita dah siap lagi. Kita dah siap dah. Cuma tak dan nak start lagi lah. Memang tak boleh lagi lah. Kita kena tunggu dulu. Exhaust apa semua pun aku tak operate lagi. Sebab manifold 45-45 nak sambung dengan yang kecil, dia kena adjust sikit. InsyaAllah nanti aku tunjuk macam mana aku adjust. Dan kemudian aku tak beli lagi bracket exhaust adapter exhaust. Banyak benda lah. Slow lah sikit-sikit. Kemudian kita punya stand tak boleh pakai lah. Stand dah tak boleh pakai. Sebab motor ni rendah. Ataupun nak pakai pun boleh juga sementara kan. Sementara nak kena beli foot rest. Ni oil seal pun tak masuk lagi. InsyaAllah aku next part kita akan ada masuk oil seal, masuk minyak hitam, masuk air coolant. Dan aku nak tukar inner nanti. InsyaAllah dalam next part lah. Jadi itu saja untuk sekarang. Assalamualaikum dan bye-bye.